Okay guys, hari ni for the first time aku nak naik kereta drift dengan Mike. So dia akan bawa, aku duduk sebelah. Nak tengok macam mana pengalaman dia. Member macam nak muntah dah. Kereta ni 600 power tau, memang laju gila. Okay, kita try, let's go. Baik. Gila, crazy. Kereta ni memang laju gila. Umpama macam naik roller coaster tapi besi kereta punya. And then bau tayar dia dengan sound exhaust dia, wow. Mamat tu effortless tau bawa kereta. Rasa macam relax, steady je. Sebab yelah professional kan. So no wonder lah dia bawa kereta ni dengan sangat tenang. Dan kau tengok lah, kereta dia pun bukan kereta biasa kot. Ni memang kereta gembeng punya untuk drift. So aku dipahamkan yang diorang ada buat event 5 dengan 6 September nanti Motor Maniac. So korang dah beli tiket sekarang ni. Aku rasa aku nak kena belajar juga lah drift dengan dia. Kau rasa macam mana? Patut tak aku belajar drift dengan Mike? Tu komen sikit.